Buat apa kat sini? Ini Hafiz Enterprise. Ini kan nak digelakan habis. So ramai orang confused. Mana satu Hafiz Enterprise? Mana Sebab satu? kejap kereta Boyjan ada kat kedai Jati ni, kejap kereta Boyjan ada dekat gudang. Mana satu? Okey geng, ini Hafiz Enterprise kedai. Yang gudang Bos Ijan 2 minit je dari sini. Korang dekat. kalau dah singgah sini pergi sana. Sebab terlalu dekat, 2 minit. Bos, kenapa perlu buka sampai 2? Geng, korang tahu tak? Bila diserbu geng-geng kita dari jauh, dulu Boyjan pernah tak cukup barang dekat sini banyak kali. Customer dari KL datang, tengok semua tampal dasul. Mana yang pernah tengok video Boyjan tahulah. Boyjan cuma jenis tak edit, tak balik gambar-gambar tu kan. Korang tengok sendirilah nanti. Membuatkan, Allah, dek, ni dasul ke? Ni dasul lah, design banyak dasul. Habis Acik nak beli apa? Membuatkan Boyjan buka lagi satu tempat. Perit pula motor tu. Ini Hafiz Enterprise. Korang type je Hafiz Enterprise, jumpa korang dekat sini lah malam. Kalau Hafiz Enterprise malam, kalau korang ada terkadung sampai sini, nak tengok boleh je. Tapi dekat je dengan gudang. Kau pergi duduk gudang dari pagi, pukul 8 tu dah buka geng.